Pernah tak anda terfikir macam mana negara-negara besar ke Asia sekarang ni boleh wujud? Ia bukan jadi dalam satu malam tau. Hari ni, kita nak bongkar cerita-cerita kat sebalik semangat kebangsaan atau nasionalism di serata Asia. Ini bukan satu cerita je, tapi banyak kisah perjuangan yang memang inspirasi habis dan ia membentuk dunia kita hari ni. Cuba bayangkan macam ni, setiap negara tu ada hero dan perjuangan dia yang tersendiri, unik. Kita ada samurai kat Jepun, pejuang tanpa senjata kat India, masing-masing ada plot twist dan jalan cerita sendiri dalam usaha nak bina negara bangsa. Dan yang menariknya, semua cerita yang kita nak kupas hari ni sebenarnya diinspirasikan daripada soalan-soalan gaya SPM. Anda pun boleh cuba jawab soalan-soalan ni di www.mcqspm.com. Serius, ini cara paling best untuk belajar secara aktif. Lepas dengar ni, jangan lupa singgah sangat untuk test power, okey? Okey, jom kita tengok apa agenda kita hari ni. Mula-mula, kita terbang ke Jepun. Lepas tu, kita singgah ke China. Kemudian, kita jenguk India. Dan last sekali, Empayar Uthmaniyah. Dah habis pusing-pusing tu, kita akan kutip semua iktibar penting. Dah sedia? Jom kita start. Baiklah, perhentian pertama kita. Jepun. Negara yang sangat cool sebab dia berjaya gabungkan tradisi lama dengan pemodenan yang super laju semata-mata untuk membina semangat kebangsaan dorang. Soalannya sekarang, macam mana pula kod pahlawan zaman dulu kala boleh jadi minyak yang hidupkan enjin sebuah kuasa besar moden? Pelik kan? Sesuatu yang tradisional jadi pemangkin untuk jadi moden. Kunci jawapan dia ada pada satu perkataan ni. Semangat Bushido. Inilah dia. Ia ni macam operating system untuk para samurai. Falsafah hidup yang tekankan kesetiaan tak berlah bahagi dan sanggup mati untuk negara. Semasa zaman pemulihan Meiji, semangat inilah yang diinstal dalam minda seluruh rakyat Jepun. Tujuannya, untuk satukan semua orang bawah satu misi yang sama. Dan kat sinilah watak utamanya masuk, Maharaja Meiji. Dia nampak, kalau Jepun tak jadi kuat, alamatnya kena jajah lah. Jadi apa dia buat? Dia lancarkan total makeover, ikut acuan barat. Sistem pendidikan, industri, pentadbiran, semua dia ubah. Tapi yang paling penting, pemodenan ni bukan sebab nak jadi Mak Saleh, tak. Ia adalah untuk guna tradisi sebagai tapak supaya seluruh dunia pandang hormat pada Jepun. Okey, dari Jepun kita ke China pula. Kat sini ceritanya lain sikit. Semangat nasionalisme dorang ni lahir sebab rasa terancam. Bukan je dari orang luar, tapi dari pemimpin dalam negara sendiri yang lemah. Awalnya kan, rakyat Cina tak salahkan orang barat terus. Dorang marah gila kat pemerintah sendiri, dinasti Manchu. Kenapa? Sebab dorang ni dia anggap orang luar yang gagal pertahankan China dari kuasa barat yang masuk campur dalam ekonomi dan politik. Lama-lama, rakyat pun dah tak percaya langsung dah. Jadi, matlamat utama nasionalisme kat China ni sebenarnya adalah untuk defense, untuk pertahankan diri. Satu gerakan besar untuk protect dan kuatkan balik tamadun China yang dah ribuan tahun tu supaya tak dirosakkan dan dikawal oleh kuasa asing. Sekejap. Sebelum kita sambung, kalau anda rasa penjelasan ni best, apa kata tolong kami dengan tekan butang like, share dan subscribe saluran MCQ SPM. Sokongan anda tu memang kami hargai sangat-sangat. Okey, kita sambung perjalanan kita ke India. Yang ini memang lain dari yang lain. Cerita nasionalisme kat sini sangat special sebab ia guna satu falsafah yang tolak keganasan 100%. Cuba fikir, macam mana nak lawan sebuah empayar yang begitu besar dan kuat tapi tanpa angkat senjata? Mustahil kan? Inilah soalan yang Mahatma Gandhi cuba jawab. Dan jawapan dia bukan saja power, tapi ia ubah terus cara orang berjuang untuk merdeka di seluruh dunia. Namanya Satyagraha, maksudnya lebih kurang berpegang pada kebenaran. Bagi Gandhi, senjata paling power bukanlah pedang atau senapang, tapi kebenaran dan moral. Dia percaya perjuangan ni boleh dimenangi bukan dengan bunuh orang, tapi dengan ketuk hati nurani pihak lawan. Nampak tak beza dia kat sini? Kalau cara biasa guna senjata, Satyagraha guna kebenaran. Kalau cara biasa berperang, cara ni pilih jalan damai. Keganasan dilawan dengan boikot, dengan perarakan aman. Ini bukan lawan guna otot. Ini lawan guna kekuatan moral. Dan untuk kes terakhir, kita ke Empayar Uthmaniyah dan Mesir. Di sini pula, nasionalisme tu ada kaitan rapat dengan agama. Ia adalah satu seruan untuk reform atau pembaharuan sebagai jawapan kepada imperialisme barat. Gerakan ini dipanggil Gerakan Islah. Konsep dia simple tapi mendalam. Kalau nak maju dan nak lawan penjajah, umat Islam kena patah balik kepada ajaran Islam yang sebenar.
Yang bestnya, ia bukan suruh tolak kemodenan, tapi suruh tapis kemodenan tu guna acuan Islam untuk baiki masyarakat dari dalam. Jadi, macam mana diorang berjuang? Ada dua cara utama. Pertama, seru orang ramai untuk betulkan balik cara hidup ikut ajaran Islam yang betul. Kedua, melalui idea pan-Islamism. Ini kira macam satu gerakan nak satukan semua orang Islam di dunia bawah satu payung. Pemimpin-pemimpin gerakan ni siap keluarkan fatwa lagi, ajak semua bersatu lawan kuasa barat. Okey, kita dah tengok 4 cerita yang sangat berbeza. Jepun, China, India dan Uthmaniyah. Sekarang, jom kita tarik nafas dan kita simpulkan apa sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil dari semua kisah nasionalisme kat Asia ni. Kalau kita tengok jadual ni, senang je nak faham perbezaan setiap negara. Jepun guna semangat dalaman untuk jadi moden. China pula bertindak sebab ada ancaman dari luar. India pula guna cara soft power tanpa keganasan. Dan Uthmaniyah guna seruan agama. Nampak tak? Cara lain-lain tapi matlamat tetap sama. Kedaulatan negara. Jadi, apa pengajaran paling penting untuk kita? Ada dua benda. Satu, kedaulatan negara kita ni tak ada galang gantinya. Kena pertahankan habis-habisan. Dua, kita kena sentiasa buka mata. Berhati-hati dengan anasir luar yang cuba nak goyangkan kestabilan negara kita. Dan soalan terakhir ini, saya tinggalkan untuk anda fikirkan. Lepas kita tengok macam-macam cara bangsa lain berjuang, apa agaknya makna patriotisme, makna cinta pada negara untuk anda pada zaman sekarang ni? Harap-harap anda semua dah lebih faham sekarang, tapi ingat, cara paling power nak lekatkan ilmu ni dalam kepala adalah dengan buat latihan. Jadi, jangan tunggu lagi, terus layari www.mcqspm.com untuk cuba jawab soalan-soalan pasal topik ni. Okey, sampai jumpa lagi dalam kupasan yang akan datang.